Hai, Assalamualaikum semua. Harap anda tak marah saya. Welcome back to my channel after 3 months. Tidak dapat dinafikan, memang saya salah sebab saya tak update any new YouTube videos for almost 3 months. Sebab I've been so busy sebab nak raya, so I banyak fokus buat content dekat social media instead of YouTube. So saya fokus kat situ, disebabkan itu saya meninggalkan YouTube saya sekejap. Tapi saya datang kembali. So yeah, I am back. Actually sebenarnya banyak je video yang I dah record even time bulan puasa sampai raya. Tapi I tak sempat nak edit guys. Ini I akan post video raya vlog dulu. Tapi sebelum tu, sebelum korang start tengok, I just nak cakap. Raya yang ketiga, tiba-tiba I sakit. I tak sihat. And to be honest, I jarang sakit. And then once I sakit, memang I sakit teruk. Faham tak? So video raya saya pun macam tak berapa nak siap juga disebabkan saya tak sihat tu. But anyways, video pun dah record. So I still nak post ni dekat YouTube I sebab this is one of the new experience for me, raya bersuami. I akan post juga video ni, but bear in mind video tu tak complete sangat, tapi saya edit sebaik boleh supaya korang faham flow dia. Welcome back to my channel. So yeah, inilah video saya after a while now. So harapnya korang tak marah saya sangat. By the way, korang tak perasan ke setup ni macam nice gila? I rasa kalau buat podcast dengan setup ni sumpah love. Should I start a podcast? But anyways, jom kita teruskan video kita. I hope you guys enjoy the video. Weh, nak balik kampung. Raya tahun ni sebelah kita dulu. Kita berjaya lawan kita punya husband. Kita on the way nak pergi Terengganu. Sekarang pukul 10. Kita orang gerak malam. Here, kat homestay kita orang. And it's 5 AM in the morning. Sekarang nak sahur. Okay, hari ni is the last day of Ramadan. Esok dah raya, so obviously hari ni kita nak prepare makanan untuk barang-barang untuk raya esok lah. So nak pergi rumah makcik I ni. Mana ni 3 ke 4? Masa untuk susun kuih raya Almond London. Ya. Ketupat. Traditional ketupat. Ketupat raya. Good morning ya Robun. It's the morning of Aidilfitri. If you guys tak tahu, ya Robun tu maksud dia semua dalam bahasa Korea. Maklumlah kita ni K-drama lovers. So kita tengah minum kita punya kopi kat sini, tengah mendengar takbir raya, tengah buat makeup sekarang. I still tak tahu nak buat makeup warna apa. Ni je makeup yang I pack, tak banyak pun. So ada few items juga I tertinggal. Okey, selamat raya. Salam hari raya. Selamat hari raya. Asa hebat. Sabar. Okey, sabar. Okey. Okey. Apa? Cakaplah. Suami lah. Cakap. Tak terima. Tak abang. Cakap dengan elok lah. Okay, sekarang kita orang nak pergi rumah makcik yang pergi beraya lah, of course. Pergi makan lagi. Agak silang. End up kita orang tak record sangat pun vlog untuk raya pertama ni sebab agak kelang kabut dan agak ramai orang yang datang rumah dan agak panas.
So dia macam jadi tak selesa untuk record video. But anyways, tu je lah. Baru makeup kita memang betul on point. Yang ni tengok tu. Oh my god, love. This is after I pakai makeup daripada pukul 8 pagi tadi. Sekarang dah pukul 4. Oh, ada lembu. Oh, it's lembu. Ada lembu. Oh no, lembu tu lintas ke? Oh, sebelah ada lembu, Mat. Okay, it's the second day of Raya already. Bangun tadi, I terus rasa tak sihat. So tak sempat dah record vlog pagi tadi. Tapi basically sekarang kita orang on the way nak balik Kelantan, kampung sebelah ayah I. Gomo, Kelantan Gomo. So mari bakar lah kita. Start raya kedua, I dah start rasa sakit. I dah start rasa tak sihat. So on the way pergi Kelantan, kampung ayah I, memang I tak sempat nak record anything. I just record few shots je. And then start raya ketiga memang I memang dah cannot go. So memang I dah tak fikir dah vlog semua tu, memang I tak sihat. So move forward ke raya keempat. Inilah hari kita pergi Pulau Redang. Tapi ada kisah di sebaliknya juga. I kena period pain. Yup, I kena period pain on the 4th day of raya. Time I dengan I punya suami decide nak pergi Pulau Redang. Yup, sakit demam. Lepas tu tambah pula period pain. Lepas tu, belum habis lagi nasi malam kita kan. Hujan lebat guys, nak pergi pulau tapi hujan lebat. You imagine masa I dekat kampung tu, balik kampung, raya pertama memang weather sangat cantik. Matahari ada, laut pun nampak sangat permai. Tiba-tiba sampai raya kedua guys, tiba-tiba hujan lebat start. Ya Allah. I pergi on the way naik ferry pergi ke Pulau Redang tu. Memang ombak bergelora lah guys, hujan macam ni. Ya, saya demam ni, period pain. Tambah pula mabuk laut, muntah. Dia macam nak nangis tapi macam tak apalah, hidup ni macam tu kan. Time tu I dah macam, ya Allah, dugaan apakah ini. Tapi aku reda. Dekat Pulau Redang pun kita orang tak dapat buat apa sangat sebab hujan berpanjangan. Nasib tak apa-apa baik, nak gonna lie, tapi macam itulah hidup kan. Room tour time. Okay. This is our bilik. Jing jing. Ni dia punya toilet. Okay, kita masuk toilet dulu. Okay, nothing much. Ni ada nampak diri sendiri kat situ. Oh, ada hair dryer. Lepas tu ni je lah bilik dia. So, yang dekat sini ada balcony. Dia cakap beware of monkeys. Tak apa, monkey kat dalam bilik ni pun dah ada. Okay. So boleh santai-santai lah kot kat. So tu je lah, kita orang ambil garden view. So bilik pun dah tak banyak choice, kita orang book last minute. Yay! Hooray! Dah siap. So sekarang kita orang nak cari aktiviti yang boleh buat dekat sini selain snorkeling. Weather dia nice lah. Dia dah tak hujan tapi dia still mendung. Windy and mendung. That's nice. So kemungkinan ombak dia agak besar you. Ombak dia agak besar, tak tahu boleh main kayak. Mandi. Bad news, kayak pun tak boleh main sebab ombak kuat sangat. Tengok ombak. Show the ombak. Then apa? Duyung. Consider besar macam ni, dia tak tenang. And that here. Hey. It's nice. Betapa curangnya. We are going for dinner. Night view from Laguna Resort.
Kat sini kita ada laut yang tengah bergelora. Dan hati yang tengah bergelora. Tiba. Dinner. Oh, that's real good. Pusing-pusing. Dinner is done. Oh, that's real good. Good morning. Good morning. Aku tak ada suara weh. Hello? 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 Ni I tak buat-buat memang I tak ada suara pagi ni. Oh my god. Sepatutnya pagi ni kita orang ada snorkeling. Kau faham tak aku cakap apa ni? Pagi tadi pagi ni sekarang pukul 8. 8.30. Sepatutnya ada snorkeling. Tapi pagi tadi kita orang bangun hujan lebat gila. So rasanya snorkeling cancel juga pagi ni. So kita orang rasa kita orang tak dapat snorkeling. Weh, kau faham tak apa aku cakap ni? Jadi kita orang just nak pergi makan breakfast. Sekarang sepatutnya apa yang kita boleh buat. Breakfast. Kita tengok kat luar angin agak kuat. Lepas hujan, we're going to go eat breakfast. Dah ada cahaya matahari. The sun is here already. Tapi masih ada hujan gerimis. Sudah lah ya. Dapat pergi snorkeling. Kata snorkeling boleh hari ni. So let's go. Hujan tak stop. Dari kita orang balik snorkeling tadi. Sekarang dah pukul 2.30. Bak. Hujan lebat. Jom makan. It's raining again. Tiba-tiba hujan balik. Tadi hujan dah stop. Tapi sekarang start hujan balik. So there's nothing much we can do. Ada tak apa-apa. We're here to look at the sun. Terbang awal tu. Tengok aku malas nak cakap. Aku tidak hujan. So that is all for today's video. Saya dah warn, memang video ni agak merapu dan agak berterabur, tapi I harap you guys enjoy this video, and until next time, insyaAllah. Bye.